dekorasi yang kita buat tadi tu memang kita sangat puas hati lah. Sebab apa, barang-barang yang kita dapat pun barang-barang yang bersesuaian dengan dekorasi kita. Jadi aku puas hati, Mat. Kau puas hati? Aku ikut je kau tadi, Zat, sebab kau nak cepat sangat. Nampaknya masa tinggal 1 minit saja lagi. Bolehlah tengok yang benda-benda akhir yang nak susun nak selesai. Tak sebab sini ke? Dekorasi. Okay. Berikan sentuhan terakhir ya. Tapi sikit. Alah, kau semua sama sini boleh? Sini, Mat. Okey, Mat. Okey. Boleh. Macam okey. Saya nak buat macam ni. Tu macam ni. Tu bagus tu. Bagus tak ya? Ni bagus lah. Masa tinggal 5, 4, 3, 2, 1, tamat. Kita minta peserta kita jangan buat apa-apa dah tak boleh dekorasi dah. Dan kita nak minta peserta-peserta semua keluar sekejap dari studio kerana kita ada juri profesional yang akan menilai dekorasi kalian. Selamat datang Aisyah. Hello. Jom. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Jalan semua okey? Okey, tapi sebelum tu kita nak tanyalah sikit apakah perkembangan terbaru ataupun ada projek-projek terbaru ke dan pengalaman sepanjang menjadi kreator dalaman ni? Okay, sekarang I interior designer. I banyak handle project residential. So sekarang banyak datuk-datin lah yang saya handle. Minggu ni tema kita adalah ruang baju, wardrobe. Jadi kalau ruang baju ni apa aspek penting yang perlu ada dekat ruang baju? Ruang baju yang perlu ada ialah storage area. Sangat penting untuk ruang baju. Storage area sangat penting Sebab kita banyak stok baju, seluar dan barang-barang kemas, which is very important lah. Okey, nak tanya juga, ruang baju ni memang patut dipisahkan ke dengan ruang bilik tidur? Selalunya ada orang ruang bilik tidur ni dah terus sekali dah. Tu nak tahu juga tu. Selalunya ruang baju dengan bilik tidur dia depends on size rumah tu. Kalau rumah tu besar, asing, baik lagi better asing, tapi dia dalam space yang sama, cuma dia separated dengan saya ada soalan. Macam peserta-peserta kita ni memang pelakon yang dahsyat-dahsyat. Kita pelakon ni barang orang memang banyak lah baju. Jadi macam mana kita nak, kalau kat rumah tu nak atur baju-baju kita tu supaya ruang kita tu macam mana? sebab tu perlunya ada wardrobe. So memang banyak sangat baju, so kita tak nak tengok serabut-serabut tu kan. Better to be dia bertutup lah. Tapi kalau depends untuk orang tu juga, kalau dia suka nampak koleksi baju dia yang cantik-cantik, probably boleh kalau kita displaykan dia dalam wardrobe yang terbuka. Tapi better kalau macam tak nak serabut-serabut, kita selalu pakai baju campak kan. Better to have wardrobe yang tertutup lah. Okey, kita banyak dah dapat tips ni. Jadi kita rasa juri pun dah bersediakan untuk menilai peserta-peserta kita hari ini. Ya, betul. Macam tu, Aisyah kita persilakan untuk menilai dari peserta. Dipersilakan. Kita dah pun ada keputusan. Betul. Untuk apa tadi, kedua-dua kumpulan kita. Macam mana? Dan pemenangnya untuk ruang milenia minggu ini adalah kumpulan Tercido. Tanya. Pantang. Okey. Bantah kita pun nak tanya juga. Okey, juri, apakah perbezaan? Kenapa ni menang, kenapa ni kurang menang? Sebenarnya dua-dua ada kelebihan dia sendiri. Tapi yang membuatkan kumpulan Terciduk yang menang sebab ruangan dia nampak very organized. Tapi at the same time nampak very homey. Macam very selesa. Tapi macam
Tapi dia defense lah. Terbuka sangat. Ini pun cantik juga kan. Dia tu konsep kan. Tapi saya perasan lah tadi kan, berdasarkan almari-almari tu memang tak cukup bagi kita. Saya pun macam cakap, aduh ini Rumput kat kereta juga kan jadi. Masalah dia punya almari senang nampak macam tak ada baju. Ada baju. Ni. Okey, pemenang apa? Jadi kepada yang telah memenangi tahniah, Dapat melancong. dapat voucher SSF Home. Mantap. Jangan sedih sebab yang kalah pun ada hadiah. Yes. Dan Aira memenangi semua. Daripada Narkas Kita Legend. Kita mencantikkan wajah anda ni. Nak syuting ni. Boleh. Okey, nampaknya kita semua dah berada di penghujung rancangan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada juri jemputan kita. Kepada kedua-dua kumpulan yang sangat Terima kasih banyak-banyak. yang sangat hebat. Terima kasih luangkan masa dengan kita orang kan. Sempat selit. Tahu dah sekarang ni memang tak ada time sebenarnya. Job lambat-lambat ni. Okeylah, sehingga kita berjumpa lagi dalam game show